Asyik bergaduh suami isteri sebab duit tak cukup. Jangan selalu sangat bergaduh suami isteri, nanti rezeki terbekat. Lama-lama lagi nanti sempit rezeki kita. Macam mana tak bergaduh kalau duit sekolah nak tak cukup, belanja makan minum tak cukup, sewa rumah tak boleh bayar, kereta pun nak kena tarik. Memanglah nak bergaduh suami isteri. Untuk yang dah buntu sangat, dah asyik bergaduh sahaja, korang kena dengar ini. Sebab Jason nak bagi sikit tips supaya korang lepas ni tak bergaduh lagi. Wahai para isteri, tak boleh lagi nak mengharapkan gaji suami sahaja. Berat sangat gaji suami nak tanggung berbelanja sekeluarga kan? Dah sampai masa adakan income sampingan sendiri. Okey, macam mana nak bisnes daripada rumah sambil jaga anak dan juga uruskan keluarga? Ada caranya. Sebenarnya yang pertama, kena cari bisnes yang mudah-mudah saja, yang tak perlu keluar rumah. Yang kedua, pastikan bisnes tu korang boleh buat dengan handphone saja di hujung jari. Sambil kita jaga anak-anak, tengok keluarga, uruskan family, kita boleh klik-klik di hujung jari saja. Kan senang kan? Ketiga, pastikan bisnes yang korang nak buat itu tak payah keluar modal yang banyak, tak payah kena simpan stok, tak payah kena sewa tapak dan tak payah keluar rumah sangat tapi merasa income macam ni lagi. Nak tahu macam mana suri rumah ni semua boleh buat duit daripada rumah saja? Korang kena like, save, share dan repost video ini dan komen nak belajar. Lepas tu pergi profile Jason, tekan bio atau get offer, isi maklumat yang Jason perlukan. Jason akan guide macam mana caranya anda duduk rumah saja tapi boleh merasai income beribu-ribu setiap bulan. Assalamualaikum.